Kita goreng lagi, sedikit lagi guys. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Bertemu lagi di channel menu kita semua. Kali ini sahabat saya akan menunjukkan berkongsi resepi ataupun teknik cara kita buat roti canai yang simple dari A sampai Z, daripada awal sampai akhir, step by step. InsyaAllah mudah untuk ditiru sahabat. Saya akan buat roti canai, macam mana cara uli roti canai ataupun cara nak buat kulit roti canai, kulit martabak sahabat. Sangat-sangat mudah. Pertama, sini bahan yang kita dah ada. Kita ada garam, ada gula, kemudian kita ada Ajinomoto. Okey sahabat, dan kita juga ada telur sebiji. Ini kita nak buat sekilo sahabat. Dan kita menggunakan tepung cap kunci. Kita akan menggunakan tepung cap kunci 1 kilo, ataupun cap sauh pun boleh, cap bunga ros pun boleh, cap fairy pun boleh, ataupun apa sajalah jenis tepung, yang penting tepung gandum sahabat ya. InsyaAllah boleh dibuat. Okey, saya akan gunakan 1 kilo tepung gandum cap kunci. Ini yang biasa saya pakai ya. InsyaAllah sahabat-sahabat boleh tiru, boleh ikut ya. Kemudian saya akan isi dengan air suam ya sahabat. Kita akan isi bekasnya dengan air suam. Okey, air suam kita dah ada. Jadi saya tak ada sukatan sahabat. Saya tak ada sukatan. Saya buat 1 kilo ikut suka hati saya, buat airnya banyak mana, bahan banyak mana. Nanti sahabat-sahabat tengok teknik. Kenapa tak ada sukatan? Tak perlu sukatan-sukatan sahabat, pening kepala nanti. Jadi saya buat ni, ambil air ni, air suam ni dah banyak, hampir penuh ni. Kalau ikutkan untuk 1 kilo tu sikit je sahabat. Sukatan, kalau ikut sukatan betul sikit je. Tapi saya ajar sahabat-sahabat ni tak payah guna sukatan-sukatan supaya senang. Tengok, ikut teknik yang saya buat ni, insyaAllah boleh ditiru. Okey, seterusnya kita akan ambil garam ataupun gula. Garam dulu kita ambil garam dulu. Ikut suka hati lah sahabat, nak ambil banyak mana pun. Okey, ikut suka hati dah ambil banyak mana pun. Okey, ni Ajinomoto. Garam, gula, Ajinomoto. Kemudian kita kacau sahabat. Kita kacau. Kita guna air suam tadi supaya dia cepat larut. Aduh, tumpah lagi. Kita gunakan air suam tadi supaya dia cepat mudah larut jadi campuran bahan-bahan tadi mudah larut. Okey. Setelah bahan-bahan ni dah larut, kita masukkan telur. Jangan pakai air panas sahabat. Kalau air panas masak telur ni, kita guna air suam. Air suam. Suam kuku kita boleh pegang. Jadi tak terlalu panas, tak terlalu hangat. Kita masukkan telur sebiji. Okey. Kita masuk telur, kita kacau. Kita kacau kita masukkan telur sebiji dan kita kacau. Makin banyak sahabat buat, makin banyaklah telurnya. Macam kalau 5 kilo, telur dia lebih kurang dalam 3 biji. Kalau 10 kilo, telur dia lebih kurang dalam 5 biji. Lebih kurang macam tu. Tapi kalau 1 kilo ataupun 2 kilo tu, sebiji telur boleh, ataupun 2 biji telur pun boleh sahabat. Okey, ini dah bercampur. Jadi sahabat-sahabat mungkin risau masin ke, manis ke, ataupun rasa apa. Sahabat boleh rasa sendiri. Sahabat celuk, ambil sikit, lepas tu rasa. Okey, ngam. Ini tak perlu risau. Kalau sahabat tak geli ataupun boleh rasa. Bancuhan yang dah kita buat tu kita rasa. Kita jilat, kita rasa sikit. Kita ambil sikit, kita rasa. Masin ke, manis ke, ataupun apa yang kurang, kita tambah balik. Macam tu sahabat. Jangan risau. Gitu. Itu cara teknik saya sahabat ya. Okey, seterusnya sahabat, kita akan ambil bekas. Besen ke, bekas apa, ikut suka hati lah sahabat-sahabat, yang penting bekas. Kita akan tuangkan tepung dulu sahabat. Kita masukkan tepung dulu. Kita masukkan tepung dulu. Kita masukkan tepung dalam bekas ni dulu, dalam besen ni. Ini 1 kilo sekilo. Ini 1 kilo sahabat. Lepas tu kita akan tuangkan air sahabat Ini kalau air ni semua saya tuang dalam 1 kilo ni, dia tak akan jadi roti canai dah, dia akan jadi bubur.
sahabat, tapi ada teknik dia. Okey, so kita akan tuangkan air ni ke dalam, atau air yang dah kita pancung ni ke dalam tepung. Sedikit demi sedikit sahabat. Kita tuang sikit dulu, lepas tu kita kacau. Kita gaul. Kita gaul kita tuang, kita gaul. Kita tuang, kita gaul. Okey, tuang, kita gaul. Tuang, kita gaul. Tuang, kita gaul. Okey. Cukup dulu. Dah agak macam ni, kita berhenti dulu, tuang air. Kita gaul dulu rata. Kita ratakan dulu. Ini untuk sekilo sahabat. Jadi makin banyak sahabat buat, makin banyaklah bahannya kan. Makin bertambah lah. Okey. Kita gaul dulu bagi rata sebati antara air dengan tepung. Ni okey, masih kurang air ni sahabat. Ni air masih kurang. Okey, kita tambahkan lagi air. Kita tambahkan sedikit demi sedikit sahabat. Okey, kita tambahkan air lagi. Okey, masih kurang. Kurang, tambah lagi air. Ini untuk air tangan ya sahabat untuk air tangan ni. Okey, kita tambah lagi, kita gaul dulu. Okey. Ni dah agak rasa dah okey dah ni. Macam tu sahabat Kalau sahabat buat 1 kilo sampai 5 kilo tu tak perlu pakai mixer. Tapi kalau 10 kilo ke atas itu kena pakai mixer lah sahabat, sebab lenguh. Tak larat bahu, belikat. Okey, dah ngam sahabat air dia. Kita tuang sikit demi sikit. Ni dah likat dah sahabat. Jadi ni, so sahabat boleh letak air tu ikut lembutnya, selembut mana yang sahabat kehendaki Jadi kita akan letak air tu selagi setakat mana yang kita nak dia jadi lembut roti tu. Tapi kalau dah lembut, dah ngam dengan air yang dah kita letak tu, cukup. Tapi kalau kurang lembut lagi, sahabat boleh tambah lagi air tu sampai kelembutannya setakat mana yang sahabat-sahabat mahukan. Okey? Sampai tak melekat dekat tangan. Ini masih belum masak lagi. Uli sampai dia tak melekat. Uli sahabat sampai dia tak melekat. Belum saya pasang kipas dulu. Kita uli dia sampai dia tak melekat sahabat Kita tumbuk-tumbuk dia. Jadi macam tu sahabat kalau sahabat rasa terlalu lembik, sahabat ambil tepung, tambah tepung sikit. Kalau terlalu keras, tambah air, biar dia sama lembik dia. Ini 1 kilo sahabat Ini 1 kilo. Kita pusingkan dia sahabat pusing bawah atas. Okay. Ini saya dah uli tadi 10 kilo. Ni saya dah uli 10 kilo tadi. Tapi saya tak tunjuklah sahabat sebab tadi sahabat pening nak ikut. Macam saya cakap tadi, semakin banyak yang kita buat, semakin banyaklah bahan-bahan yang kita letak. Okey. Tapi saya tak ada guna sukatan sahabat. Saya tak guna sukatan. Saya macam ni. Okey. So kita akan biarkan dulu sekejap. Kita uli ni, kita biarkan dulu dalam 10 minit baru kita uli balik. Okey. Okey guys, selepas kita biarkan dia selama 10 minit tadi, lepas tu kita sambung lagi uli. Kita uli lagi sahabat Kita uli lagi. Kita uli lagi dalam lebih kurang 5 minit. Kita uli. Kita tumbuk-tumbuk dia ni sahabat untuk sekilo. Untuk sekilo. Senang je sahabat. Okey. Kita pusing, jangan lupa pusing-pusing sahabat. Pusingkan bawah pun naik ke atas. Ada orang
senang dia buat warna sahabat. Ada warna hijau, biru, kuning. Saya dah buat benda tu, hijau, biru, kuning. Tapi budak-budak kat sini, budak-budak sekolah sini, dia tak suka warna-warna. Dia lebih suka yang natural macam ni. Okay. Yang ni kita dah boleh buat berbola. Okay sahabatku, semoga video ini bermanfaat. Video ini bermanfaat dan boleh tiru apa cara yang saya buat sahabat. Ini insyaAllah lembut dan sedap ditebak sahabat. Bulat bola. Ini dia. Okey. Sahabatku, semoga video ini bermanfaat. Tonton sampai habis. Kita akan masuk ke step seterusnya. Step kita akan buat berbola roti. Step kita bubuh margarin dan penyimpanan sahabat. Jumpa lagi seterusnya. Okey guys, seterusnya kita akan ke proses seterusnya. Selepas kita uli tadi, sekarang saatnya kita akan bulatkan. Kita buat berbola, kita buat bola, berbola roti canai. Jadi selepas kita buat bola ni pula, kita akan balur atau lurul dia dengan pelanta atau margarin. Okey sahabat, ini ukuran dia lebih kurang dalam 80 gram ya sahabat. Ini lebih kurang dalam 80 gram. Jadi tak payah ditimbang-timbang. Ukuran dia dah sama besar, 80 gram. Dan lepas kita balur dengan margarin atau pelanta ni, kita biarkan dia selama 4 jam ya, atau 8 jam sahabat. Baru kita akan tebak. Jadi bila kalau kita dah perap, kita biarkan dia selama 4 jam atau 8 jam tu, nanti kita tebak tu sedap sahabat. Kita tebak sedap, lembut dan tak koyak ya. Jadi macam ni cara dia sahabat ya. Kita buat bulat. Kita masukkan ibu jari ni ke dalam. Kita tolak dengan ibu jari ke dalam. Lepas tu kita pusing. Kita pusing. Kita ambil yang bulat ni. Kita picit. Kita picit ni. Lepas tu kita ambil. Kita ambil lagi. Kita tekan ke dalam. Tekan ke dalam. Tekan. Kita pusingkan. Lepas tu kita picit. Sampai dia keluar macam ni. Jadi dia sama besar. Kita ambil lagi. Kita tekan. Tangan ni menahan ya sahabat. Tangan ni menahan. Ibu jari menekan ke dalam. Lepas tu kita pusing. Kita ambil. Macam tu. Kan? Lebih kurang sama besar dia. Jadi kalau sahabat-sahabat nak belajar, ikut je resepi yang dah saya tunjuk. Bermula dari 1 kilo. Jadi kalau 1 kilo sampai 5 kilo ni sahabat tak perlu sukatan. Tak perlu sukatan. Sahabat buat je resepi dia punya bahan-bahan tu. Lepas tu buat macam yang saya tunjuk. Okey. Ni. Jadi ini adalah meja tebal saya. Tempat saya meniaga. Itu kuali saya. Kuali tempat saya goreng roti canai. Dan ini margarin yang saya guna ataupun pelanta saya guna untuk balur ni nanti sahabat ya. Tapi saya akan habiskan bulatkan dulu. Saya habiskan bulatkan dulu, baru kita simpan. Macam ni sahabat ya. Tak susah pun bagi sahabat-sahabat yang nak belajar buat roti canai, buat martabak ataupun apa sajalah kan. Nak jual sendiri di rumah, jual sendiri di kedai, di warung, di restoran, tepi-tepi jalan pun boleh sahabat. Cara dia mudah ya. Cuma yang paling susahnya belajar menebar tu. Tapi tak pandai menebar pun boleh jual roti canai. Ya. Tak pandai tebar pun boleh jual roti canai. Cukup dengan cara ditarik-tarik ya sahabat ya. Tak perlu tebar. Jadi untuk pemula sahabat-sahabat, ikut tutorial yang saya buat tu, video saya macam mana cara buat 1 kilo ya.
1 kilo sampai 5 kilo ataupun sampai 10 kilo tak perlu pakai mesin, tak perlu pakai mixer, pakai tangan jadi. Dan cara dia sama sahabat, tak perlu pakai sukatan-sukatan. Cara saya senang je, tak ada sukatan-sukatan. Sama macam ni, tak perlu timbang-timbang. Saya buat dari 1 kilo sampai ke 30 kilo tetap sama sahabat ya. Jadi saya tak gunakan sukatan. Saya agak je. Jadi ni ukuran ni besar dia lebih kurang 80 gram. Sekilo tepung akan jadi 22 biji ataupun 21 biji dough roti canai. Okey, semoga sahabat-sahabatku faham dan video ini bermanfaat. Okey, proses seterusnya sahabat, kita akan balur ataupun kita lulur dough roti canai yang kita bulatkan ni untuk kita simpan dalam bekas ya. Jadi macam ni sahabat caranya. Margarin ni mesti kena margarin yang lembik ya sahabat, yang lembut. Jangan yang keras ataupun yang disimpan dalam peti. Yang dah lembik yang lembik. Okey, pertama kita akan sapukan margarin bagi rata. Ini cara saya guys, ini cara saya, cara mudah bagi saya. Mudah dan cepat. Saya menggunakan pelantar margarin jenama pelangi guys ya. Kita dulu kita penuhkan ya. Okey. Selepas kita letak pelantar, lulur dengan pelantar macam ni. Dalam bekas ni pula kita kena letak juga margarin ya. Kita letak juga margarin supaya dia tak melekat. Dia tak melekat satu sama lain ya guys. Kena letak, jangan tak letak. Besok time ambil letih, tak boleh nak buka. Okey, kita letak margarin ya. Seterusnya kita ambil satu persatu. Jadi saya akan tunjuk teknik menyimpan dough roti canai ini supaya tak mudah basi ya sahabat ya. Biasa kalau salah susun, salah letak dalam ni, kalau simpan dalam 4 jam atau 8 jam, roti tu akan kembang. Dia akan membusuk guys. Dia akan basi. Tapi kalau guna teknik yang saya akan tunjuk ni, insya-Allah boleh tahan selama 12 jam ya. 12 jam tanpa kita letak dalam freezer ataupun peti sejuk ya. Dia boleh tahan 12 jam. Okey sahabat, jadi ini teknik-tekniknya supaya kos kita jimat ya, tak rosak ya. Yang pertama kita kena ambil roti yang kita ambil dough yang last kita buat tadi. Ini dough yang last, yang terakhir saya buat tadi. Kita letak dia paling bawah. Kita letak di paling bawah. Kemudian seterusnya urutannya, ikut urutan dia. Amoy. Halo. Okey, terusnya kita susun macam ni. Kita akan susun ya, satu persatu. Okey, dia akan tersusun macam ni. Okey. Jadi dalam ni 2, 4, 6 ada 6 biji sampai dia penuh nanti sahabat. So yang last kali paling atas nanti adalah ujung ni. Ini last. Okey. Itu teknik supaya roti dough yang kita simpan ni bertahan lama sahabat ya. Kalau tak nanti mudah basi. Kenapa mesti guna yang akhir kita buat tadi, kita letak paling bawah? Kenapa tak yang awal kita buat tadi letak paling bawah? Sebab yang awal kita buat tadi dia dah kembang sahabat. Jadi kita buat di sana, kita sampai akhir ni yang kat sana dah kembang.
So yang sini masih keras, masih baru lagi, dia akan bertahan. Sama macam sayur. Cuba sayur yang lama kita letak dalam peti yang paling bawah, dia akan rosak. So yang kita letak paling bawah dalam peti sayur yang baru. Baru kita sun sayur yang atas, yang lama ya. Itulah tekniknya lebih kurang. Okay, kita ikut je. Jadi sahabat-sahabat ikut je step-step yang saya ajar ni, insya-Allah berjaya dalam bidang buat roti canai. Okay guys, dah nak habis. Saya nak kita caranya sahabat. Inilah penampakan susunan kita sahabat . Ini yang last sahabat . Okey, siap guys. Okey, seterusnya kita akan simpan guys. Nak simpan ni terpulang pada sahabat-sahabat, simpan nak peti sejuk, freezer ataupun di peti chiller pun boleh sahabat . Tapi kalau setakat untuk kita buat pagi dan kita nak pakai petang, tak payah masuk chiller ataupun peti sejuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, apa khabar? Bertemu kembali di channel menu kita sedap ya. Kali ini guys kita buat roti canai ya. Kita ada macam-macam, ada roti canai kosong, roti canai pelanta, bom dan juga telur. Okey. Ini kita buat roti canai kosong. Ini roti canai kosong guys ya. Ini roti canai kosong. Okey, ini topnya. Kita tebak dulu. So kita tebak dulu guys ya. Ini teknik-teknik menebar roti canai kosong guys ya. Okey. Kita akan goreng mana yang sudah kita tebak. Kita goreng dalam di keadaan dapur yang panas, dia sedang-sedang ya guys. Tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Sebab apa? Untuk mengelakkan roti itu daripada kurang masak dan hangus. Jadi tak nipis sangat, tak tebal sangat guys ya. Sahabat-sahabat semua, ini adalah hasil daripada roti yang kita dah buat daripada A sampai Z sampai kita jualan sendiri. Okey sahabat-sahabatku, semoga video ini bermanfaat. Kalau apa terkurang, terkasar bahasa dan sebagainya, komen di bawah sahabat. Bagi yang minta resepi ataupun apa segalanya lagi, komen di bawah sahabat. Jangan lupa like, komen dan share biar lagi ramai orang yang tahu ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Jumpa lagi di next video sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Pun gulai ni. Okey. Banyak.